3 tanda yang menunjukkan sebenarnya si dia dah bosan sangat dengan kau. Cuma dia tak beritahu je. So, jom Miza bagi 3 tanda tersebut. Tanda yang pertama yang makin jelas tapi kau sendiri tak faham adalah bila mana dia dah mula reply teks korang sangat lambat. So, dia dah tak jadi macam keutamaan. Tak macam dulu. Dulu cepat je dia balas. Tanda yang kedua yang menunjukkan dia dah bosan dengan kau adalah bila mana dia dah tak tanya pasal kau buat apa. Awak kat mana Awak dah makan ke? Dia dah tak tanya sebab sebenarnya dia dah bosan. Tanda yang ketiga iaitu yang terakhir. Tapi Miza nak korang follow akaun Miza ni, takut nanti korang terlepas untuk video yang seterusnya. So, jom kita pergi ke tanda yang ketiga iaitu yang terakhir. Tanda ketiga iaitu tanda yang terakhir Miza nak bagi. Tapi sebelum tu, dah follow ke belum akaun Miza ni? Miza nak korang follow cepat sebelum hilang nanti. So, korang dah tak tahu next konten Miza pasal apa. So, jom Miza bagi 3 tanda yang seterusnya. Tanda yang ketiga iaitu yang terakhir, dia selalu kata tiba-tiba dia busy. Bila tengah on call, tengah texting, tiba-tiba dia kata dia ada hal pula. So, ada tak tanda-tanda ni? Jom komen, jangan kecam-kecam.